Oh, alah. Oh, dah makan lagi. Oh, makan lagi. Dah makan. Oh, dah makan. Oh, padu. Dua kali dah makan sini. Duduk Oh. Sekut. Dah sekut lah. Oh, janganlah. Sekut banyak sini duduk sini. Banyak. Padu. Agak serangin. Tu serangin. Agak. Mesti dia ambil je. Serangin guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Guys, hari ni aku bertiga dengan si siapa nama? Azul. Dengan Afiq Angler. Kita orang berada dekat PK ya. PK hari hujan. So aku terus lancar je lah. Dah lewat dah ni sebenarnya. Dekat pukul 9 dah. Tapi itulah hujan. Boleh kalau main depan pulau ni boleh sikit lah. Carikan sekut ke apa kan. Okay guys, macam biasa guys, hari ni aku bawa kayak model bag daripada kedai kayak Fishing Malacca guys. Korang nak dapatkan kayak IB alat navigasi, korang boleh datang ke kedai kayak Fishing Malacca dekat Jalan Tukudu, sebelah Petronas. Okey, itu saja. Jom kita lancar guys. Harap ada hasil lah, InsyaAllah. Okay guys, sini kalau nak turun kena baca pandai baca tide. Kalau tidak menyasar korang nak tarik. Sini dia ada landai sikit. Ada landai. Jadi korang kena tempuh dulu. Dia pasir, dia tak ada lumpur, tak apa. Boleh tempuh lagi lah. Luar belah sana mesti hujan lagi guys. Okay, aku lewatkan sikit. Surut. Aku nak pergi spot sana tapi apa, dia bila surut aku kena merah di sini. Nanti pasam aku boleh bergerak sana. Okay guys, aku terus nanti aku update hari hujan ni guys. Okay guys, yang ni satu aku buat tagan guys. Kalau ada biasa aku tagan satu ni. Kalau dia main sini ada jual udang. Bila ada jual udang, rezeki aku lah ni. Alamak, panjang sangat dia punya ni. Ini panjang setting ikan. Drop of the day dah kena. Besar tu, sekilo. Tak sampai sekilo ada. Dia buang jaring ke apa? Tak ada, tak buang jaring. Tak nampak pelampung. Oh dah out dah. Dekat belakang dia. Oh, tabu dah kacau. Sekut barulah ada kau, ya Allah. Sekut, alhamdulillah. Kita cari sekut je lah.
Orang dah mengelupu orang yang tak boleh tahan ni. Pegang, kena pegang betul-betul kat tu. Kan payah geng. Tak ada dalam ni je lah. Sat. Oh, padu. Padu. Apa ni? Apa ni? Oh, serkut. Serkut. Memang kawasan serkut sini. Memang keluarkan serkut je lah. Aduh. Oh, jangan melupa lagi. Sudah. Aku pakai jig. Kau buru jig guys. Kau buru jig. Alhamdulillah. Ada juga rezeki sikit lah bawa balik. Tapi memang tu harus tak ada kan. Matahari tak ada. Aduh. Pening sebenarnya nak cari strike ni sebenarnya. Korang tengok video memanglah senang. Time tak aku tak ada. Aduh susah. Memang susah. Ya guys. Aku pun nak settlekan ni. Alamak sangkut pula. Oh, alah. Oh, dah makan lagi. Oh, makan lagi. Dah makan. Oh, dah makan. Oh, padu. 2 kali dah makan sini. Duduk Oh. Serkut. Jangan serkut lah. Oh, janganlah. Serkut banyak sini duduk sini banyak. Aduh. Aku pakai Koburu Jig 15 gram guys. Banyak lagi nampak orang. Nanti aku datang. Masalahnya sekarang makan udang masalah. Udang pun tak nak makan. Macam mana? Cik takut je lah. Dia pun tak tahu. Kuli buat kecil. Tu. Ni mana bunyi? Allah lucut. Astagfirullahalazim. Apa kena? Kena lagi. Allah astagfirullahalazim. Kau ingat saya ni lah. Lain dah nampak ni. Astagfirullahalazim. 2 kali ni. Sekut tu. Tadi sekut. Dia garang ambil garang kan. Sekut ni. 2 kali dia ambil. Ui, kapu guys. Kosong. Nampak. Tapi mata kecil lah. Aku dah pakai Koburu 15, tak boleh nak pakai yang aku punya. Dia londe. Weh, kena fail lah, kena balagu.
Alhamdulillah. Dapat koleksi game. Kecil guys, kecil 15 gram. Hari ni main 15 gram, harus tak ada. Bis. Sini bis, banyak geruk-geruk bis. Sai bis. Dah lah tu, jangan bentuk kontra lagi. Saiz. Oh, lah. Masuk jaring aku. Oh, Allah, ya Allah. Dia punya mengelupuh. Ayuh, mata. Oh, sekut. Kata nak cari sekut. Cari sekut lah. Panas. Luar spot daripada tadi tu. Depan lagi. Depan lagi sikit. Dia tengah banyak tadi tu. Ish, habis aku punya isi sup. Macam mana ni? Hey. Hey, dang. Udeng tau. Alamak guys, aku pergi tutup kamera. Bijak betul lah. Dah strike tadi dia pergi tutup. Bijak. Oh, tak lepas ni. Dia kena pun tak lepas. Kena dekat bawah dia punya tu, apa nama? Yo. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa susah nak kau. Kena kat dia punya rahang betul. Tu dia punya rahang dia. Kasih kau mati dulu. Tidak tegang kau ni. Habis umpan aku je. Nampak tu? Habis umpan.
Tak kena. Oh, gelama kacau. Dia rupanya. Dia lagi. Ger. Rupa daripada bawah atas dia dah makan. Oi, betul-betul. Tak dari atas dia dah makan dah. Okey, kalau senangin tak apa. Tapi tak ada colour juga. Padu. Agak senangin. Tu senangin. Agak. Mesti dia ambil je. Senangin guys. Aku satu apung guys, aku magic. Aku dah nampak dia. Oh, padu. Oh, ada turun bawah. Aku tak tahu, tapi senangin lah. Aku tak tahu besar ke kecil. Aku risau putus ni. Apa dia kasi dia lemah, kasi dia lemah guys. Lemah. Alhamdulillah, dah muntah kan. Dah betul cakap anak aku. Oh, kena dekat ngam-ngam dia punya ni guys. Selamat. Ngam-ngam dia punya ni. Jig, Koburu jig lah. Hari ni aku memang pakai Koburu jig. Tak apa. Oh, ngam-ngam. Habis tali aku lah. Oh, tak ada. Ngam-ngam sikit je guys, nampak? Sikit je guys. Alhamdulillah. Sikit aku. Tak dalam ni lah. Alhamdulillah. Padu balik. Angin ni aku rasa ni. Angin. Jenak guys. Jenak. Alhamdulillah guys. Sekejap ha. Harus dia laju sana. Alhamdulillah dapat juga jenak. Dia ada ni, tengah ada ni. Oh, golden time aku akhirnya. Tak ke sini guys. Malas aku nak ni. Apa ni? Ya Allah, senangin. Terkejut aku. Aku baru tagan. Terkejut aku. Aku nak semayang. Ya Allah. Terkejut aku. Semayang dulu lah kejap Aku nak buat kau. Sekejap, sabar aku letak kau dalam bawah tu. Kau duduk dalam tu je. Kau jangan gerak lagi. Allah. Darah dia ni, aku malas darah. Ada darah, takut darah.
Darat. Boleh pegang habis. Tak ada ni habis Habis dah aku ni Okay guys, aku balik dulu guys. Apis tengah dalam perjuangan Yahar pun ni. Aku balik dulu. Rada aku putus ni. Tak ada mood aku. Sekejap Tapi boleh lagi lah kat kayu. Tak ada masalah. Kayu. Jadi korang kontrol sini je lah. Kalau macam korang nak ke kanan, kau tahan je lah. Nanti ke kanan, nampak? Kalau korang nak ke kiri, tahan je lah sikit. Nanti ke kiri. Nampak? Itu saja. Senang saja guys. Jangan pening-peningkan kepala. Okay kan? Nanti aku update dekat ni. Oh, dia orang padu. Aku tu lah. Tengok macam nanti aku update guys . Alhamdulillah guys, sampai. Akhirnya sampai. Aduh. Ya Allah. Tali siapa ni? Mana joran ni dah putih ni, nampak? Betul kan? Ini kalau kena propeller ni habis ni. Tarik aku punya pi. Jauh. Oh. Thank you. Oh, jauhnya. Dah. Rugi dia tali. Oh, rugi. Tali baik lah tu. Guys, ini hasil aku guys. Diorang padu guys. Diorang padu. Kita tak padu guys. Aku nak kena repair, aku tak pergi betam kot. Okay guys, aku dah sampai 6 lebih. Aduh, 6.30 guys. Ni kalau kabut aku nak prepare aku nak preparekan rada aku lagi ni malam ni. Esok mungkin turun lagi lah. Ni ikut master Hafiz Angler. Esok pula dia punya pegawai padu guys. Padu. Hafiz Angler. Dak Zul cakap dia first time dia dapat kerapu. Sekilo lebih ni ada. Okay guys, ini hasil aku guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, syukur. Itu saja guys. Aku nak ni kemar-kemar sebab aku jauh lagi. Aku duduk jauh. Tu aku nak kemar-kemar tu aku cabut. Paling jauh nak keluar. Dia dekat. Dia dekat sini je. Tapi itulah dia tak nak turun, sayang ah. Aduh. Okay guys, itu saja. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sayang. Pulau PK. PK, aku panggil PK lah. Aku tak boleh cakap tu nanti kan. PK ah. Okay guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum.